Tebal. That's one. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Boleh buat tak? Masalah kias. Muka surat 23. Dan kiaskanlah misalnya dengan ul seperti ada suami, 3 saudara perempuan syaqiqah dan 3 saudara seibu. Maka sah masalahnya kepada 27. Suami, 3 saudara. Tiga saudara seibu. Ayo. Nah, biar Pak. Alun kau. Nah, tak. Dua ketiga. Satu ketiga. Betul. Lepas tu. Tak. Lepas tu kita boleh buat tabayun. Di antara 3 dengan 2 ni. Tabayun nak ukur. Jadi 6 masalah. 6 masalah. Suami dapat 3. Isteri dapat 5. Saudara Tak tahu. Dapat apa? Saudara. Saudara perempuan. Ni tengok di sini, tengok di sini. Tu. Sepatutnya saudara perempuan dapat 4 Ustaz. Tapi tak cukup. Tak cukup. Tulis lebih tu. Lebih apa? Lebih apa tu? Ada lagi 3. Tak 3. Lepas tu buat apa tu? Buat tu satu ada. Buat ni. Tak satu. Satu ni. Tu.
Jadi Tak boleh rapat dengan satu ni. sini. Tak. Tak. Hak ni tak boleh rapat dengan satu tu. Sebab 3 dah buai. Dah. Lepas tu kita kena ambil Kira ni dulu. 3 tu. 3 tu. Apa yang 2 kan? 1 Ustaz. 3 3. Tanya leng. Apa? Ya tak mak. 3 ni. Masalah. Boleh apa? 9. Mana yang asap ni? Kau dulu. Ni dulu. 3 dengan Guinness sebuah dengan 6. Boleh apa? 3 Ustaz. Boleh 3 tak boleh. Sekejap. 1 Ustaz. Ni bagi 3 tupuk lah ni Ni bagi 3 tupuk. Ni henti orang panggil 3. Lepas tu make tupuk. Gitu. Boleh apa? Boleh 2 tu. Buat waspada hadis pun aku 1 tadi. Buat hadis ni, buat hadis ni. Macam ni. Ni. Dah. Tinggal buat. Lepas tu buat lagu mana? Tak cukup tu. Tak cukup situ. Nak buat lagu mana? Ambil ni situ Boleh tak cukup nak buat lagu mana? Dia dah dulu. Dia kata nak dan kiaskan nak tengok. Ambil hadi tu. Dia kata dan kiaskanlah misalnya dengan apa tu? Halo. Dengan ul. Lepas tu kena ul tak tu? Kena. Nak ul ada apa? Kalau 6 ni dia boleh 4. Lepas tu kena ul ada apa? 7, 8, 9. Tengok bilangnya hak tu hak kurang tu apa tu? Ya dia nak buat apa semua. Dia kena O9. Ada 9. Tulis 9. Lepas tu tulis mula. 9 ni 3. Ni 4. Tulis molek aku molek. Aku pak molek. Habis. Selesaikan. Ada lagi? Selesai lagi? Lepas tu tak selesai. Lepas tu nak kena bagi pula. Kira kan pula. Kita kena ambil ni kepala ni. Nisbah lu. Nisbah ni. Nisbah. Ni pecah di atas berapa puak ni? 3. Pecah di atas? 6. Berapa puak? Kepala. Berapa puak? Ni kita bicara hal apa ni? Hal pecah di atas berapa puak ni? 2 lah. Pecah di atas 2 puak. Ni 1 puak, ni 1 puak, 2 puak. Kalau ni 1 puak, ni 2 puak lah. Maksudnya apabila tak selesaikan, bahagi lagi, namanya 2 tu, misalnya tak selesai, 2 puak. Kalau selesai dah mana 1, pecah di atas 1 puak. Walaupun banyak bilangnya sekalipun. Lepas tu, nak buat lagu mana tak? Nisbah. Pala nisbah kepada habui. Salah satu Ustaz. Nisbah dulu. 3 dengan 4 ini pun. 3 dengan 4. 3 dengan 4 dengan tabayun Ustaz. Tabayun. Kalau tabayun tinggal lagu tu. Dah. Patut ni tak 3 dengan 2 lah. 3 dengan 2 tabayun. Tabayun. Bila tabayun tinggal lagu tu. Dah. Kat mana nasbah yang kali kedua? Kita ngaji dah. Nasbah 2 kali. Bab masalah pecah di atas 2 puak tu nasbah 2 kali. Satunya pala dengan habui. Lepas ada tu kita nasbah kepala sama kepala pula. Mana kepala dia? 3 ni. 3 dengan? 3. Pala dengan sepala. Ni. Tu. Jadi apa tu? Buat tu. Itu orang panggil tamasul. Tamasul. Bila tamasul nak lagu mana? Tamasul kita ambil Mik apa? salah satu. Gi pukul kepada Dengan ni. kepada 9. Dah hak yang diulkan. Tulis. 3 pukul dengan 9. 3 kali 9. Dapat. Jawab dia 9, 18, 27. Lepas tu tak situ. Tu masalah selesai. 27 dapat ke suami je. Boleh apa? Ambil 3 ni. 3 gi pukul kali kan? 3 pukul dengan 3. Dapat. 3 pukul dengan 3 9. Ada. 3 pukul dengan 4 12. 3 pukul dengan 2 6. Betul tak tu? Cuba bila mula. Betul tak? 6 kat dengan 6
6, 12, 18. 18 tambah 9, 27. Boleh cukup. Sudah. Sudah. Itulah. Boleh? Boleh, ya. Apa habis. Dan jika habis tu, tengok. Dan kiaskanlah misalnya, apa misalnya tu? Ialah misalnya, misal bahagia yang pecah di atas dua puak. Tu misalnya lah. Misal bahagia yang pecah di atas dua puak. Tu misalnya. Dan kiaslah misal bahagia yang pecah di atas dua puak. Misal tu dengan ul. Seperti ada suami dan 3 saudara perempuan syakikah dan 3 saudara seibu. Suami dapat nisfu, 3 saudara perempuan syakikah dapat 2 sulus dan 3 saudara seibu tu dapat sulus. Dapat sulus. Habis. Maka salah masalahnya kepada 27. 27 tu kena ada masalah tashih. Masalah tashih lah. Habis. Tengok dalam inilah auto tulis tu. Dan jika tadakhul antara keduanya, gapanya tu? Iaitu antara keduanya kedua puak. Bukan dua bahagia. Keduanya yakni dua puak. Masalah bahagia itu kita sudah selesai dah. Sudah bicara dah dulu. Keduanya situ kena pada keduanya kedua puak. Maknanya kedua puak kena pada kedua bagi kepala bagi puak yang dua tu. Keduanya makna kedua bagi kepala puak yang dua. Bukan yang kedua, yang dua. Bezalah Yang dua dengan yang kedua. Yang 3 dengan yang ketiga. Yang empat dengan yang keempat. Yang 5 dengan yang kelima. Ada beza tu. Ada beza. Sudah kita bagi tahu dah. Kalau yang 5 maknanya 5. 5 betul-betul. Kalau yang kelima, 1 je. Camanya yang duduk kelima. Yang duduk kelima. Habis. Dan jika tadakhul antara keduanya, kedua puak itu. Bila tadakhul. Apa tadakhul? Tak? Tadakhul? Apa tadakhul? Bilangannya sedikit, boleh? Boleh masuk di dalam bilangan yang banyak. Itu tadakhul. 2 dengan 6, 2, 4, 6, gitu. Kalau misalnya tadakhul antara kepala. Bukan antara bahagian dengan kepala dak, iaitu antara kepala saja. Maka diambilnya jawab jika. Maka diambil bilangan yang banyak itu. Tu kaedah ni sini ni. Dia ambilkan bilangan yang banyak. Bilangan yang banyak yakni yang apa? Yang bilangan yang banyak yakni yang yang antara bilangan yang banyak daripada dua bilangan. Tu bilangan yang banyak yakni daripada dua bilangan. Bilangan yang banyak yakni daripada dua bilangan itu. Mik bilangan yang banyak tu. Kalau 2 dengan 6 ke kita ambil 6. Gitu. Lepas tu buat apanya? Pukulnya. Ha pada kata bilangnya.
Pukulnya makna gapo hal keadaannya bilang yang banyak itu pukul makna dipukul akan dia akan bilang yang banyak. Pukul makna dipukulkan akan dia akan bilangnya yang banyak itu kepada asal masalah. Dah. Tu dia. Tu cara dia dah. Kaedah dia tu. Lagu mana weh contoh dianya? Misalnya misal bagi tadakhul antara keduanya. Misal tadakhul antara keduanya seperti ada 6 saudara perempuan sebapa. 6 saudara perempuan sebapa. Dan 6 cucu, dan nenek penakil syakik. Kita sudah royak dah dulu dah. Nenek penakil syakik. Itu dia. Maknanya nenek penakil ni, nenek penakil jadi gana tok yang kedua kita. Nenek penakil jadi gana dengan tok yang kedua bagi kita sebagai mayat. Jadi ada apa? Kalau kita tu nenek penakil maknanya tok dara. Tu nenek penakil dah, tok dara. Dia jadi gana dengan nenek yang kedua bagi kita. Okey. Jadi apa? Tulislah dulu. Adik-adik dengan tok itu tu. Jadi adik dengan tok kita. Lepas tu jadi gana dengan tok yang kedua. Dia dah. Ayah bagi? Nenek penakil. Tu ayah bagi nenek penakil. Tu orang panggil nenek penakil. Nampak tak? Dia sebab tok kita dengan nenek penakil tu jadi adik kakak. Adik abang dia. Adik abang. Kalau gitu tok yang kedua tu lah kena kepada ayah bagi nenek penakil. Nenek penakil kita. Gitu dah. Nenek penakil syakik sini ingat molek. Syakik seibu sebapa yakni seibu sebapa tu yakni dengan nenek yang pertama bagi mayat. Syakik tu. Syakik yakni gambar syakik iaitu seibu sebapa yakni dengan nenek yang pertama bagi mayat. Nenek yang pertama bagi mayat. Bukan syakik dengan ayah kita, bukan. Hanya dengan nenek yang pertama bagi mayat. Bapa bagi nenek penakil ialah kena kepada tok kita yang kedua. Tok kita yang kedua. Gitu. Habis itu. Habis itu. Kita kalau lepas tu tak bahaya tu tengok dulu lah, kembali hak dulu tu pada muka surat ke apa hak ambil dulu tu. Muka surat hak sini hak baru-baru ni. Muka surat apa? Muka yang kedua 22. Muka surat 22 tak? Muka surat 22. Yalah tak 22. Mana? Bawah sekali. Seorang cicit tu yalah tu. Seorang cicit tu muka surat 22. Habislah dulu. Habis. 6 anak saudara perempuan sebapa dapat makan? Berapa Alung? 6 anak saudara perempuan sebapa? 2/3 dah. Sebab apa 2/3? Berbilang. Sebab berbilang. Sebab hukum supaya dengan dia? Seibu bapa syakikah. Saudara seibu sebapa syakikah dah. Habis tu. Dan 6 cucu nenek penakil. 6 cucu nenek dia lah. 6 cucu. 6 cucu sekadar tu tak? 6 cucu. Termakan 4 cucu tu? 2/3. Maka siapa? Cucu sini, cucu laki. Cucu ini cucu lelaki. Cucu laki-laki ini daripada anak lelaki. Cucu laki-laki daripada anak lelaki. Macam molek tu ya nenek penakil tu kalah hazahdan tu. Kalah hazahdan. Cucu, 6 cucu yakni 6 cucu lelaki daripada anak lelaki. 6 cucu yakni 6 cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia boleh makan asabah.
Nenek penakir. Nenek penakir syakik. Boleh nakir apa? Nenek penakir? Satu per tiga. Jelas tak 1/3? Nenek penakir yang lelaki. Syakik tu syakik. Boleh nakir apa? Bukan. Ingat, bila campur dengan cucu, nenek hukum supaya bapak. Nenek lelaki tu hukum supaya bapak. Maka apabila 1/6 sekali nak asabah. 1/6. Kalau asabah kah? Cucu lelaki. Asabah Hak tu bersamakan dengan cucu perempuan. Hak ni cucu lelaki 1/6 saja. Boleh makan 1/6 saja. Tu. Habis. Bila? Maka masalah 3. Masalahnya 3. Itu dia. Masalah 3. 6 saudara perempuan boleh makan 2 sulus. Nenek penakir tu, syakik tu boleh makan sudus. Boleh makan sudus. Cuba tengok muka jadual, muka 12. Muka 12 dulu. Dulu masalah nenek tu. Habis. Masalah 3. Bagi 6 saudara itu 2. Tawafuk pada nisfu. Kembali saudara itu kepada wifat 3. Bagi 6 cucu itu 1. Tabayun. Dan antara 3 wifat saudara dan 6 cucu itu tadakhul. Maka dia ambilkan 6 itu dipukulkan kepada asal masalah. Jadi 18. Bagi 6 saudara. Apa cucu? Nenek tu. Nanti tu. 6 cucu pas nenek Cucu bagi nenek. macam gitu. Cucu bagi nenek. Ada tak? Aku kalau tu gak idafah macam idafah. 6 cucu bagi nenek penakir. Dengan nama sepupu. Dengan sepupu kita. Orang panggil dua pupu. Dah 2 pupu kat tu. Mungkin sepupu 2 pupu. Ya tak? Kalau lagu tu. Anak sepupu. Anak pupu. Cucu sepupu. Ya tak? Kita pak darah sepupu. Cucu sepupu. Jadi sebab kalau misalnya ya anak sepupu, yang kena tulis. Nanti tengok. Tak baik. Dia baca lagi lalu. Baca cucu nenek penakir. Macam kita lalu. Nanti tak baik sikit. Cucu nenek penakir. Kena tulis dulu. Gini, kita baca masalah dulu . Lepas tu kau tulis lagi peta situ. Jangan baca dengan idafah dulu tak. Baca idafah. Nanti dulu. Tak apa. Kira lagi. Mula-mulanya 6 saudara perempuan.
Yang kedua? Enam cucu. Oh, tak kerti ya? Enam cucu nenek. 6 cucu. Tak tahu bagi nenek Tak. Kita buat gitu lah tu. 6 cucu bagi nenek. nakal. Bagi nenek penakil. Syakir. Nenek penakang. Dalam hak saya dah biar pun gitu kak. Buat betul. Bagi ni kak. Lepas tu sini boleh makan 6 saudara perempuan sebapa tau. Saudara je. Sebapa. 6 saudara perempuan sebapa. Tak apa lah. Boleh makan berapa? 2 sulus lah. 2 sulus. 6 cucu ni asabah. Asal masalah 3. Dapat ke tak apa tak? Yalah dah kena dah baca gitu dah. Makan 3 sini. Lepas tu kepada saudara perempuan sebapa? 2. Tinggal lagi 1. Maka tak boleh nak bagi. Tak selesaikan. 2 puak ni tak selesai. Ketika itu nisbah dulu. 2 dengan 6 jadi? 2 dengan 6 jadi nisfu. Talafun. 2 ayat dah kata tak boleh. Apa? Tawafuk lah. Bila tawafuk kita kena make wifi 6 dah. Berapa? 3 lah. Wifi 6 3. Lepas tu 1 dengan 6? 1 dengan 6 tabayun. Tabayun. Bila tabayun? Ambil. Kita pukul lah 1 dengan 6. Kalau. Bila tabayun kita kekal di atas 6. Kekal di atas 6. Kemudian banding yang kedua pula. 6 dengan 3 dipo. 6 dengan 3 kalau Tadakhul. 6 dengan 3 tu jadi tadakhul. Bila tadakhul kita ambil yang besar. hak besar tu pergi pukulkan dengan asal masalah. 6 jadi 18. Lepas tu bagi kepada 6 saudara. Lagi berapa? Lagi berapa? Tengok balik. Tak 12. 12. Tengok balik. 6 Ustaz. Sebab apa 6? Sebab 3 tu dipukul. Make di sini. Ingat ni kaedah kita. Kita nak make hak mana pergi pukul dengan hak mana kita kena kira. Hak mana pukul kepada asal masalah. Di tempat dia dah. Kali ini 3. Kali itu hak ni lah pergi pukulkan kepada tu. 6 dengan 3. 6 lah. Ya 6 lah pukul masalah tu. Okey 3. Betul tak? Ya 6 lah pergi pukul pada asal masalah. 6 ni. Sebab yang 6 okey, ni bila besar ni pergi pukul kepada asal masalah jadi 12. 12. Jadi 12. Ya minah pada cucu lah tu kan. Minah pada cucu sebab ya 6 ni lah pergi pukul kepada asal masalah tu. Kau efek tadi tu. Bukan wifik. Ya sebab hak kita punya hak mana pergi pukul hak tu lah. Kita kena make buat jadi, kita kena pukulkan. Kita kena pukul. Habis. Ya kalau misal hak wifik dulu, sepengat apa dia hak wifik tu masalah tawafuk. Ni bukan tawafuk ni. Nampak? Ni tak ada khul. Nampak? Bila tak ada khul kita make besar lah. Pergi pukulkan kepada asal masalah. Bila kita make hak ni pergi pukul kepada asal masalah, kali gitu hak ni tu juga pergi pukulkan habwe supaya dapatkan habwe hak lain pula. Kali itu 6 dengan 2 jadi 12. Tinggal lagi apa? Tinggal lagi 6. Tinggal lagi 6. Sudah? Cukup lah. Ni 2 sore. Itulah. Ni 1 sore. Sudah.
tulis belah. Apabila tu masak lagi pun lah ke Masalah ul. Masalah Masalah tashih. Masalah tasahih sebab kita ambil 6 sini ni pergi pukul kepada asal masalah. Dapatlah tu lah. Kena ada dua sepupu ke? Dua sepupu ke kena? Selamat. Dua sepupu lah. Dah. Tadi apa? Tadi dia kata 6 cucu nenek. 6 cucu nenek penakir. Ni nenek penakir. Yang mati siapa ni kita di sini? Atau tak sini pun tak apa. Ni. Tak boleh kena tak sini. Ni kita di sini ni. Mati di sini. Banyak di sini banyak. Tu. Ni kita di sini tempat kita di sini masalah. Tu. Cucu. Nenek kedua, nenek pertama, anak sebagai ayah kita sebagai cucu. Maka di sini. Sini orang panggil apa ni? Orang panggil bapak saudara. Alung, tengok Alung. Sini ni kena ada bapak dara ni. Bapak dara biar. Tak? Ni bapak dara banyak. Bila bapak dara agak naik atas, tok dara. Tok dara. Yalah dah tok penakir. Kalau itu anak padak ni. Sepupu lah nama dia. Itu orang panggil cucu bagi nenek penakir. Cucu bagi nenek penakir nama dia.
Tu dia dah. Cucu bagi nenek penakil. Tu. Tu. Lepas tu dengan kita orang panggil sepupu. Dengan kita orang panggil sepupu. Tu maka sepupu lah ke lah. Pupu tu. Nampak? Pupu boleh makan asabah. Pupu boleh makan asabah. Tu dia dah habis itu. Tu dia. Habis. Tulis. Baca gila lah. 6 cucu nenek penakil. Syakik. Syakik tu iaitulah dengan ibu sebapa dengan nenek yang pertama kita. Gitu. Tulis molek tu. Mana apa? Ayah kita dengan ayah lah. Sepupu kita 20 kan. Kita 20. Kita 20. Kita 20. Bukan sepupu 20 kita. Pak pupu lah. 20. Pak sepupu. Bukan. Pak sepupu kita. Pak sepupu kita. Ni pak sepupu. Atas tu sepupu. Untuk sepupu. 20. Anas tak mak. Ni sepupu. Sepupu ni nasbah tengok ni. Kalau nasbah ni 20 lah. 20 lah nasbah atas ni. Ayah kita dengan ni jadi sepupu. Nasbah dengan tok lah 20 tu. Ni luar ni sepupu dah. Sepupu dah. Sepupu dah ni. Sepupu. 20. 20 lah. Jadi darah ayah. Pak darah je. Bapak darah je panggil. Boleh. Bahaya kak? Nak tulis pun bahaya kak? Tak? Rupa 6 cucu nenek penakil lagu mana betul ke? Habis. Maka masalahnya 3. Bagi 6 saudara itu 2. 6 saudara itu 2. 2 situ. Lepas tu tawafuk pada nasbu. Tawafuk tu yakni tawafuk pada nasbu tu yakni dengan nasbah kepada 6 saudara dengan 2. Tawafuk pada nasbu yakni dengan nasbah kepada 6 saudara dengan 2. Dengan 2. Orang panggil tawafuk pada nasbu ni 6. 6 dengan 2. Tawafuk pada nasbu. Bila tawafuk pada nasbu dikembalikan saudara itu, ni saudara perempuan itu. Tu saudara itu. Saudara itu yakni saudara perempuan itu kepada wifi. Kepada wifi yakni kepada wifi 6. Tak molek. Kepada wifi yakni kepada wifi 6. Gapo wifi 6? 3. Badar pada wifi dah. Tak biar di satu molek tu. Badar pada wifi. Tu dia. Habis tu. Kemudian tilik sini pula. Tilik yang kedua pula. Lepas tu, dan bagi 6 itu, dan bagi 6 cucu itu 1. 1 sini. Kembali lebih 1. Tu dia. Lepas tu, tabayun nama dianya. Tabayun, jadi tabayun, gapo nasbah di antara 6 cucu dengan 1. Tabayun, yakni dengan nasbah. Tabayun tu yakni dengan nasbah 6 cucu dengan nasbah 6 cucu dengan 1. Dengan 1. Tabayun. Bila tabayun kita bila tabayun yakni ditinggalkan di atas hal itu. Tak ada tabayun. Yani maka ditinggalkan di atas hal itu. Maka ditinggalkan di atas hal itu. Maka ditinggalkan di atas hal itu. Maknanya tak samik cara lah. Kan boleh kata ditinggalkan di atas hal itu. Sebab hak dulu you kena make wifi. Nampak tak? Hak dulu tu you kena make wifi ni. Jadi 3. Maka 6 ni ditinggal di atas hal itu. Maknanya hal keadaan ni gitu. Tak salah konsep apa. Habis itu. Lepas tu itu banding yang pertama. Ingat ya. Masalah banding di antara pala dengan bahagian namanya banding yang pertama. Ya 2 banding. Masalah dua puak tu 2 banding.
Habis. Kemudian dia dan di antara tiga tu. Di antara tiga, gapo tiga? Tiga yakni tiga bagi tiga yakni tiga mana? Tiga gapo tiga tu? Wifi saudara. Wifi saudara yakni wifi 6 saudara perempuan. Tak molek dah dalam ayat tu. Wifi saudara bada pada tiga dah. Wifi saudara yakni wifi 6 kepala saudara perempuan. Yani wifi 6 kepala saudara perempuan dan 6 cucu. Atau pada katanya 3 wifi. Tak cerita tu. Atau pada kata 3 wifi. Jaga molek tu. Dan gapo dia dan 6 cucu. Jadi po di antara tu. Jadi tadakhul ni 3 tadakhul ni. Dan sebab sinilah. Sebab ya dengan dua tu ya gapo tawafuk. Bila tawafuk kita ambil wifi ni. 3. Lepas tu ni lah sebab di antara ni dengan satu ya tabayun. Kali itu mik kekal atas ni. Kali itu nasbah. Kali yang keduanya banding yang keduanya 6 dengan 3 pula ah. Ya tak boleh 6 dengan 6 tak boleh. Sebab ya tawafuk. Gitu lah. Tu cara dah. Bilalah kita nasbah jadi tadakhul. Bilalah tadakhul gak. Maka dia ambilkan 6 itu. Gapo 6 itu? Yakni bilangnya yang besar. 6 itu yakni bilangan yang besar. Di antara 6 dengan 3. 6 yakni bilangan yang besar. Di antara 6 yang 3. Di antara 6 3. Dia ambil 6 itulah dipukulkan. Yakni dipukulkan 6. Dipukulkan yakni dipukulkan 6 kepada asal masalah. Gapo asal masalah? Apa asal masalah? 3. Kali itu 6 pukulkan dengan 3 jadi jadi 18. Jadi 18. Tu dia. Lepas tu maka 18 namanya asal masalah tasheh. 18 dikatakan asal masalah tasheh. Bila gitu kan bagi 6 saudara itu 2 seorang dan 6 cucu itu 1 seorang. 2 seorang 1 seorang. Cakap. Boleh tu 2 pula. Tu ialah tu 2 tu. Nampak tak? 2 tu jadi 12. 6 1 1 1 6 cukup. Habis selesaikan. Dan jika tawafuk antara kedua. Ni cara kira lebih lain pula sini ni. Dan jika tawafuk antara keduanya gapanyo? Gapanyo? Dame. Kepala tu. Tu. Keduanya dua mana keduanya kedua puak. Pala sama ya. Keduanya kedua puak yang pecah tu. Kedua yakni kedua puak yang pecah atau kepala. Lepas tu bila lah lepas tu tawafuk tu pada nisfu. Apa maksud tawafuk pada nisfu? Maknanya apa bilangnya? Tengah. 2 bilangnya boleh boleh bahagi 2 belakang. Bilangnya yang pertama boleh bahagi 2 tupuk. Bilangnya yang kedua boleh bahagi 2 tupuk. Itu namanya tawafuk pada nisfu. Dah habis. Bilalah di antara tu. Tawafuk pada nisfu, maka dia ambil ni kaedah lagi tu ya kaedah dia. Misal lagi. Maka dia ambilkan wifi. Dan wifi mana tengah? Wifi sini makna tengah. Tengah salah satunya daripada 2 bilangnya. Daripada 2 kepala dah. Salah satunya daripada 2 kepala atau 2 puak. Nyo dah, nyo. Yang salah satu daripada 2 puak tu. Lepas tu dipukulkan kepada sekalian yang satu lagi. Itu cara dah. Lain satu dulu tu. Dipukulkan kepada sekalian yang satu lagi. Lepas tu bila kita pukul dapat hasil dia, kemudian dia ambilkan bilangnya yang dapat daripada pukul itu. Dapat pukul itu yakni pukul antara wifi salah satu dengan sekalian yang satu lagi. Tu jagalah. Tu daripada pukul itu yakni pukul salah satu kita. Pukul itu yakni pukulkan salah satu wifi. Mana pukul? Yakni pukulkan wifi salah satu dengan sekalian yang satu lagi.
Pukul itu yang dipukulkan salah satu pukulkan wifik salah satu kepada sekalian yang satu lagi. Bilangnya yang apa, dia ambilkan bilangnya yang dapat daripada pukulan itulah dipukulkan sekali lagi. Dipukulkan bilangnya yang dapat. Dipukulkan bilangnya yang dapat itu sekali lagi, pukul tu kepada asal masalah. Itulah. Bila kita pukul, hasil yang dapat itulah kena kepada masalah tashih nama dianya. Itu dia. Tulis sikit lagi. Kepada asal masalah, jadi maka hasil yang dapat letak di kepada asal masalah. Yani maka hasilan yang didapatnya dikatakan masalah tashih. Dikatakan masalah tashih. Dikatakan masalah tashih. Habis itu. Tu dia. Lagi mana contohnya? Misal tawafu antara keduanya pada nisbu. Misal tawafu antara keduanya pada nisbu seperti ada 8 cucu perempuan. Ada 8 cucu perempuan dan 6 saudara perempuan sebapa. 8 cucu perempuan dapat? 8 cucu asabah. 2/3. 2/3. Anak saudara perempuan sebapa? 1/2. Anak saudara perempuan sebapa? Dapat apa? 2/3. Itu kita. 6 saudara perempuan sebapa. 6 saudara perempuan sebapa tu. Ada kaedah situ tu. Bukan dapat 3 tak tu. Dapat apa? Dapat asabah. Cuba tengok kembali dulu. Muka surat apa? Ni kaedah kena ingat kaedah ni. 6 saudara. Tu muka surat 12 dulu. Muka surat 12 dulu. Mana? Ada tak? Anak saudara ada tak? Anak saudara. Mana? 6 saudara. Anak saudara ada tak? Saudara perempuan ada tak? Cari saudara perempuan. Tu saudara perempuan sebapa tu yang menyertai akan tu satu. Nah. Ada lagi hak lain. Tu saudara perempuan tu. Saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa tu apabila berhimpun serta nak perempuan. Tu. Yalah tu. Nampak tu? Aku 3 tu. Aku 3 jadilah ansabah muka surat 12. Aku 3 dah. Jadilah ansabah serta orang yang lain iaitu saudara perempuan seibu syakikah ataupun saudara perempuan sebapa. Apabila berhimpunkan serta anak perempuan atau cucu perempuan bagi mayat, maka jadilah saudara 3 itu jadi asabah mendapati saudara lelaki bagi mayat. Nampak tak? Nampak tak rupa? Ingat tu di situ tu, ingat tu. 6 saudara perempuan sebapa boleh makan asabah. Yang ni pada muka surat 12 tulis lalu. Yang ni pada muka surat 12. Pada muka surat 12. Habis. Pada kata yang ketiga tu. Habis itu. Maka masalahnya 3 dapat. Masalahnya seorang mati meninggalnya 8 cucu perempuan. Masalah 3. Bagi 8 cucu itu 2.
Lepas tu bila lah lagu tu tawafuq pada nisfu, kita tulis dulu. Tulis dulu. 8 cucu perempuan. Ni tulis dah ni, tulis ni. Tulis. Dah tak? Kalau dalam. Olak ni, olak. Orang tak ngajar lagi ni. Tak ngajar lagi tulis semua ni. Sengah dah. Saya ngaji pun gitulah. Tak ada tulis mana. Tapi tak apa, insya-Allah. Dah. Dapat dia? 8 cucu perempuan. Dia ada 8 cucu perempuan dan 6 saudara sepapu. 6 saudara perempuan sepapu. 8 cucu perempuan. 6 saudara. 8 cucu perempuan, lepas tu 6 saudara perempuan sepapu. Perempuan sebapa. Asal masalah? Asal-asal cucu perempuan tu dapat Gapo tadi ni ya? Gapo 8 cucu tu makan apa? 8 cucu? 2/3 lah. Lepas tu 6 saudara perempuan? Sabar. Asal masalah? 3. Bagi pada cucu? Bagi pada cucu perempuan? 2. Kita tak selilit lagi apa tu. Biar ditangguh-tangguh. Tilik pada asal makan dia dulu. 2. Tinggal lagi 1. selesai tak? Belum. Kali itu namanya pecah di atas 2 puak. Maka mula-mula sekali, kita kena buat dua banding. Banding mula-mula kepala dengan bahagian dia. Dengan bahagian. Dapat apa ni? 8 dengan 2 ya di depan. Tawafuq nisfu. Bila tawafuq kita kena ambil wifi 8 apa? Fi 4 dah, wifi 8 4. Itu dia. Kemudian 6 dengan 1 jadi tabayun. Bila tabayun kita tinggalkan. Mik besar apa? Mik tinggalkan di atas lagu tu. Habis. Kemudian nasbah yang kedua pula di antara kepala pula. Ni dengan 8 kau ni dengan 4. 6 dengan 4. Ni dengan 4 dah. 6 dengan 4 jadi 6 dengan 4 jadi tabayun. Nisfu sah. Tawafuq pada nisfu. Ini tawafuq. Tak ada khu boleh tak? Tak ada aku tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab 4 dengan senang. 4 dengan senang tak boleh. Kalau gitu namanya 6 dengan 4 jadi tawafuq pada nisfu. Bila tawafuq kita kena ambil Kita kena pukul. kena pukul dulu. Kena pukul kat mana? 6 pergi pukulkan dengan 4. 6 dipukul dengan 8. Nampak. Ngapa? Gapo wifi 4 berapa? 4. 2 lah. Tu cara dia. Dia tak sama hak dulu tu. Bab masalah nasbah kepala dengan kepala bila tawafuq dia tak sama. Cara kira dulu. Kalau misalnya tadakhu mik hak besar. Kalau hak tamasuk mik mana satu. Tapi bila tawafuq kita kena pukul dulu mula-mula dah. 6 pergi pukulkan dengan 2 atau 4 pergi pukulkan dengan 3. Tu cara lah cara. Payah belakang tu. Jadi 12. Kemudian tak seri tu. Kemudian kita kena ambil apa pula? Ambil ni pula. Hasil daripada buku ni. Pergi pukul kepada ni asal masalah. Kau tengok. Tu yang kedua dah. 12 pula pergi pukulkan dengan 3 ni cara kena ingat ni kaedah ni. Dapat 36. Lepas tu sini masalah tasahih ni. Tak sini 36. Bagi kepada bagi kepada 8 cucu apa? Cara kita nak pukul mik mana nak pukul tu. Nak ambil mana cucu pukul. Jangan tinggal hak kaedah hak sah. 3. Berapa kaedah hak sah? Gapo pergi pukul? 3 tu pergi pukul. Mana tinggal pergi pukul ni ingat bukan ke 3. Wifi 2 tu. Bukan lagi. Ambil 8 pukul dengan 2. Bukan lagi. Gapo ingat? Gapo pergi pukul dengan ni? Dulu.
Royak dulu ke apa? Neh. Pada. Ambil pala. Gak aku apa? Dalam ramai-ramai dalam aku apa? Dia pukul kepada asal masalah ni. Ke apa? Tu. Ke apa? Wifi 4 tu pukul dengan asal masalah. Mana fit pak? Dia pukul pada asal masalah ke apa? Aku apa? Aku je apa? Lapar? Lah tu lindah nak tanya ke apa? Mana? Apa? Mana asal masalah? Hak pergi pukul kepada asal masalah. 12. 12 lah. Oh. 12 pergi pukulkan dengan 2. 2 dapat? 24. 24. Lepas tu tinggal lagi apa? Tinggal lagi 12 lagi tak? 12. 6 sapu padam 4 tinggal 2. Ni 3, 2, 1. Boleh bagi ni? Boleh bagi tak? Ni. Lapar orang ni. Bagi apa ni? 4 sore. 4 bagi atas. Bagi apa? 4 Alhamdulillah. Bagi lah. 3 lah. 3 ke 4? 3 ke 8? 4 ke 3? 3 lah. 3 tupuk lah. 3 seorang boleh lah. 3 4 ni. Tu dia. Dah. Ni 12 ni bagi? 2 seorang. Tulis. Selesai? Ada lah. Juga pukul mata. Jangan tinggal kaedah untuk nak pukulkan. Bahagia hak tasahih tu. Tinggal situ payah. Wifi 4 tu bagi pukul apa? Mana? Pak ni, bukan ni. Nisbah, tu nisbah ni lah. Neng apa ni apa? Tawafuk. Tawafuk pada nisbah. Kemudian kita mik 6 dipukulkan dengan wifi 4 pula. Wifi 4 lah tadi 4 dengan 2. Mik 8 dengan 2 wifi 4. Lepas tu neng apa pula kena mik wifi 4 pula. 2 kali ni. Dia tak sama dengan hak tu. Dia tabayun dengan tawafuk tak sama. Masalah kita nasbah ni. Tu nasbah ni. Yang ketiga tu. Dah bit molek. Peta molek. InsyaAllah boleh ngajar orang. Boleh ngajar orang lalu dah. Nanti kau mengajar tu dapat ilmu tu. Habis. Tengok kita baca pula. Ada. Maka masalahnya ni asal masalahnya seorang mati meninggalkan lapar cucu perempuan, masalah 3. Sebab ia yang makan fardu tu hanya 1 je. Bagi lapar cucu itu 2. Lapar cucu itu 2. Bila kita tawafuk pada nisfu. Tawafuk tu pada nisfu yakni dengan nisbah. Tawafuk pada nisfu tu yakni dengan nisbah akan
dengan dinasbuhkan lapar cucu dengan 2. Dengan dinasbuhkan lapar cucu dengan 2. Namanya tawafuq pada nasbu. Bila nasbuh lagu tu di segi tawafuq, kembalikan cucu itu kepada wifi. Wifi, yani wifi lapar. Wifi yani wifi lapar cucu. Berapa wifi lapar cucu? 4 pada wifi. Ini nahu pun tak boleh tinggal tu nahu tu. Dan bagi anak saudara itu, atau pada katanya bagi lapar cucu. Bagi 6 saudara itu, yang saudara perempuan sebapa. Saudara itu saudara perempuan sebapa itu 1. Dapat 1 je. Jadi sebab dia makan asabah dah, makan asabah. Lepas tu tabayun nama dia. Tabayun yakni dengan nasbah dengan nasbahkan 6 saudara dengan 1. Dengan 1. Dengan nasbah 6 saudara dengan 1. Tabayun. Bila tabayun, yakni maka ditinggalkan di atas hal itu. Tabayun tu yakni maka ditinggalkan di atas hal itu. Habis dah. Itu banding yang pertama. Banding yang pertama. Kemudian kita pergi kepada banding yang kedua pula. Dah habis apa tepi situ. Tak ditabayun, yakni ini banding yang pertama. Ini banding yang pertama. Ini banding yang pertama. Habis. Dan di antara 4 dan 6 itu, ini banding yang kedua. Ini banding yang kedua. Ini banding yang kedua. Habis. Dan di antara 4, di antara 4, berapa 4 situ? Berapa 4? Berapa 4 je? Fa ialah. Berapa 4? Kena tahu tu, kena cerah tu. Kita boleh buat tu tak lepas tak boleh. Kena lepas. Berapa tu 4? Alam. Apa sama? Wifi apa tadi? Wifi bagi lapar apa? Lapar cucu perempuan. Jagalah tu. Jaga tu. Antara 4, berapa 4? Iaitu wifi lapar cucu perempuan. Wifi lapar cucu perempuan. Tu 4. Dan 6. Berapa 6? Apa 6? Ni kepala 6. 6 iaitu kena kepada kepala saudara perempuan. Itu 6. 6 iaitu kepala saudara perempuan. Di antara 4 dengan ni jadi tawafuq. Tawafuq yakni pada tawafuq pada nisbu. Pada nisbu. Tawafuq yakni tawafuq pada nisbu. Bila gitu maka dipukulkan 2. Berapa 2? Wifi 4 itu. Berapa ni? 4 ni. Jadi pukul 2 wifi 4 kepada 6 ni. Berapa 6? Ialah kepala saudara perempuan. Nak tulis molek dah. 6 iaitu kepala saudara perempuan. 6 iaitu kepala saudara perempuan. Dipukulkan jadi 12. Jadi 12. Habis tu. Kemudian pula dipukulkan 12 ini pula. Dipukulkan 12 ini kepada asal masalah. Asal masalah apa? 3. Kalau itu 12 dipukulkan dengan 3 jadi 36. Ada masalah. Bagi lapar cucu itu 3 seorang. Dan 6 saudara itu asabah 2 seorang. Selesaikan masalah. Gitu. Habis. Dan jika tabayun antara keduanya pula. Antara kedua puak itu tabayun. Bila tabayun maka dipukulkan sekali. Ni lain pula tu. Tak di masalah bila tabayun kita bila tawafuq kita ambil wifi dia. Hal ini tabayun semua lalu dah. Maka dipukulkan sekalian salah satunya kepada sekalian yang satu lagi. Kemudian lepas ada pukul, kemudian dia ambilkan bilingnya yang didapatkan daripada pukul itu. Pukul apa? Pukul itu pukul apa? Pukul sekalian tu. Pukul sekalian salah satunya. Pukulnya itu yakni pukul sekalian salah satunya kepada sekalian yang satu lagi. Dipukul lepas bilingnya dia ambilkan bilingnya tu pukul ke sekali lagi. Jadi pukulkan akan apa? Allah kita. Pukul apa? Pukul sekali lagi pukul akan apa? Dengan apa? Pukul yakni pukul akan tengok kaedah nahwu, Pukul tengok kaedah nahwu, pukul akan apa tu? Tak lagi. Akan kedua ini.
keduanya mana? Tak lagi. Belum ada tu ke apa? Maka tengok. Kemudian dia ambilkan bilangnya. Apa? Dia ambilkan bilangnya yang didapatkan daripada pukul itu. Lepas tu, pukul sekali lagi. Pukul apa mana? Pukul akan apa? Sekali yang satu lagi. Bilangnya. Tak cerita dah. Pukul sekali lagi. Yakni pukul bilangan yang didapatkan daripada pukul itu. Itu pukul Pukul sekali lagi. Yakni pukul akan bilangan yang didapatkan daripada pukul itu. Pukul, yakni pukulkan akan bilangnya yang didapatkan daripada pukul itu. Pukul apa tu? Kepada asal masalah. Asal masalah apa? 3. Kalau gitu, bilangnya yang hasil dapat tu lah. Dia pukul ada asal masalah. Kalau sini lah. Kalau sini 3. Habis tu. Misal tabayun di antara keduanya. Misalnya tabayun di antara keduanya dengan seperti adanya suami dan 5 anak perempuan dan 3 nenek perempuan. Suami dapat 1/4. 1/4. 5 anak perempuan 2/3. 3 nenek perempuan asabah mata. 1/6 deh. 3 anak nenek perempuan 1/6. Apa? Mula. Suami. Suami. Yang kedua. 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Lepas tu? 3 nenek perempuan. Daripada pihak mana? Nenek perempuan pihak mana? Dua pihak lah. Jadi nenek perempuan jadi daripada 2 pihak. Daripada 2 pihak. Habis. Suami dapat 1/4. Anak perempuan 2/3. Nenek sabar pula. Nenek 1/6. Asal salah 12. Sebab apa? Sebab 4/3 lah. Ambil 12 lalu. Suami dapat suami dapat apa? 4. Suami dapat apa suami? Suami dapat 3. 6 5 anak perempuan? 8 lah. Sebab apa 8? 2/3 tu. Sebab apa dia dapat 8? 12 tu kita pupuk, kita bagi 3 tupuk. Bagi 3 tupuk. Berapa tupuk? Kita ambil 5. Tila 12 tu bagi berapa tupuk? 3. Jalan dak. Berapa tupuk? 12. 4 tupuk lah kan? 4 baru 12. Kemudian mik 2 8 lah sini ni. Yes. Lepas tu 3 nenek perempuan dapat 3 nenek perempuan. Apa? Lebih. Kenapa tak cukup? Ni kanawi berapa ni? Ni cukup ni. Ada satu lagi tau. Lebih satu. Lepas tu tak cukup apa? Yang nak kepada apa ni? Yang nak kepada apa? 6 ni. Yang nak kepada apa? 6 ni. Nak kepada 6 ni. Yang nak kepada apa? Yang nak kepada 2 tak? Yang nak kepada 2. Lepas tu bagai tak ada dasar. Tak cukup lagi apa? 1. Kalau kita cukup 1, dia kena apa? Dia kena U kepada 13. Tu. Ulkan 13. Kalau gitu bagi pada suami mula 3 8 2. Selesaikan. Selesai lagi ni? Belum lagi. Sebab apa? Sebab 8 dengan 5 tak boleh nak bagi. 2 dengan 1 tak boleh nak bagi. Bila gitu 8 dengan 5 jadi apa? 8 dengan 5 jadi tabayun. Bila tabayun tinggalkan di atas lagu tu lah. 2 dengan 3 jadi tabayun, tinggal lagu tu lah. Kemudian nasbah yang kedua pula, banding yang kedua pula di antara
habuan. Pala dengan pala. Mana 5 dengan 3 jadi? 5 dengan 3 tabayun. Tabayun. Bila tabayun nak buat lagu mana? Mi 5 lagi? Pergi pukul dengan asal masalah. Yalah kedak. Bukan. 5 lagi dipukul dengan habuan 3 tu. 5 lagi pukul dengan 3. 5 lagi sama-sama pala dulu sebab tabayun. Ya dua tu ya boleh lah. Tabayun dengan tawafuk masalah pukul ni. Kalau masak dua puak ni pergi pukulkan ni dulu. Pala dengan pala. Kalau tamasu, lepas tu selagi tawak ke apa? Tamasu dengan tadakhul, hak tu mi hak mana? Mi hak besar. Kalau tadakhul, kalau tamasu mi hak mana satu. Kalau itu 5 lagi pukulkan dengan 3 dapat 15. Kemudian lepas dah tu buat mana lah? Ambil apa lah? Ambil tu pula. Ambil apa lah? Letak kat situ dulu kan? Kat 15. Ambil 15. Lepas tu buat lagu mana lah? Tak selesai gitu. Ambil apa? Ambil apa lah? Sepengah dulu. Kaedah sepengah dulu. Sepengah tawafuk kira air tu. Buat mana lah? Ambil 2. Tengok molek. Ambil apa ni? Ni ambil ni. Ambil apa? 15 lagi pukulkan dengan 3 mana 3? Pergi pukulkan dengan apa? Tak. Nuh apa tu? Asal masalah. Asal masalah mana? Asal masalah yang diulkan. Gitu. Kita ingat cara dia. Boleh apa? $195. Seratus. 195. Banyak weh. Tu dia. Habis dah. Lepas tu tak sini. Boleh apa? Apa kena ambil tu? Ada tak? Bagaimana pula? Buat lagu mana pula ni? Kalau. Mega apa pula kena buat tu? Nak boleh apa tu? Habis dia boleh apa? Lepas tu sebab ke apa? Gitu. Ambil ke apa? Buku. Ambil ke apa? Kena ingat kaedah tu. Ambil apa? Ambil pak. Ambil ke apa? Pergi pukulkan. Dengan apa? Pak asal Ambil pak. Mana pak? Pak main mana ni? Main pak ni? Oh jauh. Okey. Ambil apa? Kena ingat kaedah ni. Kaedah cara pukul untuk nak tahu hak buai bagi hak masalah tasahih tu. Kena tahu kaedah ni. Rayak dah dulu. Banyak kali rayak lah. Ambil. Ni. Hak mana pergi pukul kepada asal masalah? Kita hasil dah. 5 kepala anak. Bukan. Hak mana dipukulkan kepada asal masalah yang diulkan? Gapo bilangnya hak mana? Hak dipukul kepada asal masalah yang diulkan. Hak mana? 5. Mana 5? 5 ni. Dia pukul dengan pala. Sama pala. Bilangnya yang mana dipukulkan kepada asal masalah yang diulkan. Bilangnya mana? 15 lah. 15. Sebab 15 ni lagi pukul kepada asal masalah dah. Pukul kepada asal masalah yang diulkan. Kalau gitu 15 lagi pukulkan dengan 3. Jadi 45. 45 jadi. Tak boleh tengok letuh ni. Tengok dalam letuh ni. Tak tulis tak ada royak di situ. Tak jumpa. Lepas tu apa lagi? Apa tak? 15 lagi pukulkan dengan 8. Dapat apa?
120. 120. 120. Bagi berapa seorang? 5 orang. Bagi apa? Bagi apa? Berapa seorang lagi ni? Nak lagi nak? 24 seorang. 24 seorang? Ha. Jalan tak 24? Kira dah? Ha. 24. Coba mik tu mik tu ya apa? Mik apa 120 tu bagi siapa dengan bahagi dengan 5 je lah lalu. 120 bagi. Bagi 5. 120 bahagi 5. 124. 24. 24 ah. 24. Ha. 24 seorang. Apa? Sarwali kepak. Dah. Ni Bagi 15 bahagi 15 bahagi dengan 2. berapa tadi? 15 bahagi dengan bahagi 2. Bagi 2. Pukul lah pukul dengan 2 tadi. 30. 30. Apa lagi? Bukan 15. 3 orang. Berapa seorang? 10 lah. 10 lah. Oh, ikut kan 10. Habis, boleh. Boleh. Cuba kira betul tak? Dengan 195 tu. Campur semua tu. 120 tambah dengan 45. Betul. Boleh. Apa tak? Terus. Tamat. Tamat. Hanya satu. Hanya satu. Dah. Bak ramah ni yo tak boleh asal bukan ramah, takat ramah tak boleh. Muktamad tak boleh. Taklid ulama kata boleh. Muktamad tak boleh. Sebab apa Ustaz? Ya sebab ya nak tu asal sepanjang bab masalah tak khilafnya, bab masalah kita merupakan bentuk ke hak yang apa? Yang ada jisim, yang toko. Ya sebab apa? Sebab takut nak serupa dengan berhala. Sampai tak boleh tu. Takut serupa berhala. Sampai di akhirat sekali lagi, bila orang yang merupakan satu patung, di akhirat sekali lagi Tuhan suruh bubuh nyawa. Selagi mana tak bubuh nyawa, selagi itulah diazabkan di dalam hadis. Cuma di sini ni bab masalah tak ada rupa ni, sekadar video tu ramai gitu, tak ada bentuk ke bet tokoh dak. Hal ni ada selisih ulama, tapi muktamad tak boleh. Muktamad tak boleh. Muktamad tak boleh. Habis tu taklid lah. Habis tu bab masalah takat hak lain pada tu lah. Kalau jenis pokok kayu, hak jenis sesuatu yang tidak menyawa tak apa. Tak ada selisih apa. Ataupun sepung kepala saja. Tak apa juga. Tu nak taksirnya masalah
tubuh badan hak yang bernyawa. Itu tak boleh. Itu ada selisih di antara ulama. Sebab itu kena ingatlah. Bukan katanya dibuka luah dah. Di dalam Islam ada lari di situ. Kalau beg ni tak apa, takat ni tak apa. Tu ha. Habis. Boleh dah. Kita nak sembah ni tak apa ni. Dengan 3 ni apa? Tak ada khu boleh kok. Nampak tak? Tapi banyak hal. Banyak hal. Cuba beritahu kali lah. Kita beritahu kali. Boleh. Alam. Cuba kita mik ni. Tadi ada 12 lah. Kita kira bilangan sedikit. Boleh ke? Ya, susah mata. Cuba kena kira banyak. Suami dapat? Suami. Anak pertama dapat apa? 1/4. Ya, 1/4 tak? Dapat apa? Suami 1/4. Apa suami? Boleh kira tak suami ni? Tak boleh kira? Tak boleh kira tak? Tak boleh kira tak sah ke tak? Tak sah kalau tak boleh kira. Habis je dah. Habis dah. Habis. Sikit lagi. Tak baca lagi tak? Padah dah. Habis. Maka masalahnya 12 diulkan kepada 13. Bagi suami 3 dan bagi 5 6 itu 8 tabayun. Tabayun tu yakni nasbah kepada 5 anak dan 8. Dan bagi 3 nenek itu 2 tabayun ke? Tabayun nasbah kepada 3 nenek dengan 2. Maka dipukulkan 3 berapa 3? Bilangan nenek itu kepada 5 bilangan anak. Jadi 15. Kemudian pula dipukulkan 15 ini kepada masalah yang diulkan ke apa? 13. Masalah ini diul iaitulah 13. 13 tau. Lepas tu jadi 195. Lepas tu bagi suami itu 45 dan anak dan 5 anak itu 24 seorang. Dan 3 nenek itu 10 seorang. Dah. Pokok dululah habis. Dan kiaskanlah misalnya yang tidak diul pula seperti ada 2 isteri dan 5 6 nenek penakir, 5 anak nenek penakir pula. Sebab apa? Maka sah masalahnya kepada 40. 5 anak nenek, 5 anak nenek perempuan. Jadi pun. Jadi pula. Kena tulis lah ni ya. 5 anak nenek perempuan. 6 anak 6 nenek 6 anak nenek penakir. Penakir tulis. Kena tulis baik tadi tu. Dia nak tulis bawah. Kena tulis nenek kedua dulu. Tulis harga ni. Nenek yang kedua. Nenek yang pertama. Nenek yang pertama. Nenek penakir. Lelaki. Enam anak penakir. 5. Ni tempat dia ni. 5.
Anak penakan. 5 anak nenek penakil tak? 5 anak. Kata tu. Lelaki tak? Lelaki pun apa? Lelaki tak? Lelaki. Sebapa. Habis. Jadi yang kita ni terkerti ya. Jadi pak darah. Pak darah, pak sepupu. Pak darah lah. Mana pak sepupu? Oh, cucu. Pak darah dulu. Pupu lah tu. Mana? Ayah dengan Ni ayah kita. lepas tu Pak darah lah. pak sepupu. Tengok molek. Mana? Nenek lu dengan Ni kita, nenek kita. bukan dengan tuk kita dengan tuk ni. Adik-adik ada. Ayah dengan tu ni jadi Ayah kita ni, adik ayah kita. Ayah kita dengan dia sepupu kan. pupu. Yalah. Yalah sepupu. Meja hari ni meja. Ini dia hari ni. Tulis. Salam tu. Tulis. Nenek penakil sepupu. Jawab pak sepupu. Pak sepupu nama dia nya. Pak sepupu nasbah kepada kita. Pak sepupu nasbah kepada kita. Tulis molek tu. Payah. Nak tulis payah kau tulis tu. Tepat di sini Pak dia. Masalah di sini. Ini tepat. Ini tepat. Ni tepat di sini. Ini tepat. Tadi 2 isteri. Enam anak nenek. Enam lima. Penakan. Tu deh. Isteri dapat 1/2. 1/2. 1/4 sah. 1/4 lah. Sebab tadi cucu tak ada. 1/4 ni dapat. Anak sini anak lelaki ni. Dapat apa? Pak asobah lah. Dapat asobah. Masuk 4. Bagi kepada isteri. 1. Tinggal lagi 3. Tak boleh nak bagi. Maka nasbah pula. Berapa lah.
Alam pula. Berapa long? Nasbah apa long? Tak baju. Tak nak. Nasbah lu. Satu 1 dengan dengan 2. 2 jadi 3 dengan 5 apa ni? jadi apa? 1 dengan 2. Jadi apa? Tak baju tak aku. Ya apa? Tak baju lah 2. Tabayun. Lepas tu 3 dengan 5. Tabayun kau. Habis. Kemarin nasbah 2 ni kau. 5 dengan 2 jadi apa? Apa? Tabayun. Bila tabayun kaedah kita? Ambil yang Kita kekaikan itu. ambil selengkul. Ambil apa? Ambil ni. Ambil 5 pergi pukulkan dengan Lipat. dengan Salah. tak lagi. Kita pukul dengan 2. Ni dengan 2 lah. Ya sebab hak boleh pukul lagu ni tawafuk dengan tabayun lah. 5 pukul 2 jadi 10. Kemudian kepala. Baru kau pukul. Ambil 10 tak? 10. Pukulkan dengan 4. Jadi 40. 40. 40 tu panggil. Masuk tu sahih. Sebenarnya. Lepas tu jadi apa? Isteri dapat apa? Isteri dapat. Isteri dapat 10. 40 sebab apa? Sebabnya kita tu ambil balik. Ambil apa? 10 tu. Ambil 10 lah. 10 ni sebab 10 ni kalau panggil apa? Kena pergi pukul kepada 4 tadi. 4 tadi tu. Kita pukul dengan masa 10 tu kita pukul dengan 1. Jadi Jadi 10. 10. Tinggal lagi Tinggal lagi 30. 30. Bagi apa seorang? 30 bahagi 4 seorang. 4 seorang. 30 lagi 5. Apa seorang? 4 seorang. Siha yisib. Yalah tak? Nah. 6 seorang. 6 seorang. 6 seorang. 6 seorang boleh. Lima orang cukup. Tulis. 6, 5, 30. Ni harga. Ni harga dah. 6. 6 5 kali. Mana kalau 6 10 kali 60. Mana kalau bagi tengah kak 30. Gitu. Tulis. Nak kira duit pun dia kira mulalah duit tu. Tulis dah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.